Secara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Bagi saya, bantuan sara bujang ini sedikit sebanyak memberi kelegaan lah kepada golongan bujang di Malaysia dalam melengkapi kos pembelajaran harian dan membeli barangan keperluan asas, walaupun dalam jumlah yang tidak besar tetapi tetap melegakan dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat. Bantuan sara bujang ni bantu kos sara hidup saya lebih teratur lah, orang kata, untuk beli makanan untuk harian, bahan-bahan basah, untuk keperluan asas, untuk pengangkutan, semua bagi saya membantulah. STR ni membantu dari segi pemakanan, pembelanjaan bulanan dan kos sara hidup pembelanjaan bulanan lah. Cadangan saya, mungkin pihak memberi sara bujang boleh menambah sedikit untuk orang-orang yang lebih memerlukan kewangan tu, dan yang lebih memerlukanlah, orang kata, untuk bayar yang dorang perlu. Saya rasa idea yang bagus dan membantu golongan-golongan bujang yang ada kat luar sana. Jumlah bantuan ini sangat baik, tetapi ia masih belum mencukupi, khususnya untuk golongan bujang yang tinggal di kawasan bandar dan berpendapatan rendah. Namun saya menghargai usaha kerajaan dan berharap kerajaan boleh menambah jumlah bantuan pada masa yang akan datang yang bersesuaian dengan kos sara hidup semasa.